Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mawaddah, salam Malaysia Madani, salam IPGM peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia. Selamat menyaksikan Sembang Inspo, satu segmen baharu julung-julung kali diwujudkan yang bakal menghiasi official channel IPG KPI di YouTube, FB, Instagram dan TikTok anda. Pastinya para penonton tertanya-tanya, apakah maksud Sembang Inspo? Penonton sekalian, ins bermaksud inspirasi, manakala po membawa makna pedoman. Jadi, Inspo merupakan sebuah wadah perkongsian idea, pengalaman dan motivasi daripada tokoh-tokoh pendidik, siswa guru serta kaki tangan IPG Kampus Pendidikan Islam. Para penonton yang budiman, saya Muhammad Ridwan bin Jaafar sebagai sidang redaksi Majalah An-Nur IPG KPI. Kami berbesar hati membawakan segmen ini khusus untuk anda semua. Sembang Inspo akan menemui anda sebulan sekali menampilkan tokoh-tokoh pendidik yang akan berkongsi pandangan dan pengalaman mereka dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks pembentukan guru yang berilmu, beriman dan beramal soleh. Tujuan utama Sembang Inspo adalah untuk memberi inspirasi dan pedoman kepada bakal-bakal guru serta seluruh warga pendidik dalam menghadapi cabaran dan peluang dalam dunia pendidikan. Kami percaya bahawa setiap pendidik, kaki tangan dan siswa guru mempunyai cerita dan pengalaman yang berharga untuk dikongsikan. Jadi, kami menjadi tambatan yang menghubungkan mereka dengan anda semua. Selain itu, yang paling menarik, ada soalan kuis yang akan diajukan kepada para penonton. Jawapan yang paling tepat, paling awal menghantar dan menghantar dalam masa yang ditetapkan akan menerima hadiah istimewa. Jadi, jangan lepaskan peluang. Sebagai pembuka tirai segmen baharu ini, kami amat berbesar hati untuk memulakan bicara pertama dengan pemimpin utama IPG Kampus Pendidikan Islam, seorang yang tokoh yang tidak asing lagi kepada kita semua, iaitu Yang Besar Dr. Khairuddin bin Said, AAP Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami dalam Sembang Inspo pada hari ini. Tuan Pengarah, boleh kita mulakan sembang kita? Boleh, silakan. Okey. Sesuai dengan bulan Ramadan yang masih berbaki beberapa hari lagi, moleklah kiranya kita membicarakan tentang Ramadan. Kita mulakan bahagian pertama dengan membincangkan tentang refleksi Ramadan dan pembangunan diri. Tuan, Ya. sebagai seorang pemimpin institusi pendidikan, Ya. bagaimana Tuan Pengarah melihat bulan Ramadan sebagai peluang untuk pembangunan diri, khususnya dalam konteks pembentukan sasiah bakal guru? Silakan. Terima kasih, Ridwan. Sekarang kita sedang berada di bulan Ramadan, satu bulan yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kerana Allah menyebut bahawa Dia yang mewajibkan puasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan ke atas kaum-kaum atau umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau dirujuk pada apa yang disoalkan tadi berkaitan dengan pembangunan diri dan juga pembentukan sasiah, maka sudah pasti kita dapat dilihat di penghujung ayat tadi Allah menekankan atau menegaskan tentang pembentukan sasiah, iaitu melahirkan umat yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Untuk itu kalau kita melihat Ramadan ini atau yang biasa disebut sebagai madrasah Ramadan atau sekolah Ramadan. Jadi kalau kita merujuk pada sekolah ni sudah pasti ia mempunyai proses yang pelbagai. Bermula dari sukatannya, dari segi aktivitinya, dari segi penilaiannya dan akhirnya hasil ataupun outcome yang dapat diambil ataupun dihasilkan dari sesuatu madrasah atau sekolah itu.
Jadi kalau kita lihat Ramadan pun keadaannya sama. Ya. Di mana di sana ada sukatannya. Iaitu perkara yang perlu dilakukan ketika berpuasa ni. Dan di sana juga ada dia punya penilaiannya. Iaitu akhirnya apa yang akan diperolehi oleh setiap orang yang berpuasa, sama ada dikira atau dinilai pada harian maupun sebulan selepas berpuasa. Begitu juga ada latihan-latihan tambahan. Itu perkara-perkara yang digalakkan atau disunatkan untuk dilakukan ketika berpuasa. Dan kesemua perkara tersebut akhirnya akan membawa kepada seorang individu yang akan menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat Ramadan ini atau puasa di bulan Ramadan, gabungan kedua-duanya lah, bulan Ramadan dan ibadah berpuasa dan lain-lain, so pasti kita lihat adanya keistimewaan. Dan kita katakan tersendirinya puasa ini, ibadah puasa ini berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain lah. Kalau ibadah yang lain kita lihat ia berbentuk arahan atau buat kerja. Ya. Tapi puasa ni adalah arahan jangan buat kerja. Iaitu jangan makan, jangan minum dan jangan menurut hawa nafsu. Arti ini satu latihan yang berbeza dengan yang lain. Iaitu menahan diri dari jangan melakukan perkara-perkara yang asalnya boleh lakukan. Sebab tabiat manusia memang dia suka makan. Dia perlu ada minum. Tapi waktu ni adalah agak. Mana ada perkara yang sudah menjadi tabiat atau keperluan manusia tetapi diajar di situ. Supaya ada ketikanya perlu ditahan perkara tersebut. Tujuan apa tadi? Untuk membentuk pembentukan pribadi yang terbaik bagi seseorang ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak tambah sikit lagi dalam bentuk kesaksian juga, dalam puasa ni kita lihat keistimewaan ni ialah sebab dia bukan buat. Kalau ibadah lain macam solat kita buat, haji kita buat. Tetapi puasa ni jangan buat. Di situ sebenarnya menuntut kepada keikhlasan. Keikhlasan. Sebab orang lain tak nampak apa yang kita lakukan ketika puasa sebab kita memang tak buat apa-apa. Artinya orang yang berpuasa dengan tak berpuasa dia sama je dari segi fizikal yang kita nampak. Sebab keadaannya sama. Tapi di situ bagaimana keikhlasan dalam melakukan atau meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah SWT dapat membentuk satu kepribadian yang sangat utuh, iaitu insan yang ikhlas dalam melakukan suatu perkara hanya kerana satu objek itu saja. Kalau puasa kerana Allah, maka dia melakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih itu dulu sebagai pengenalan lah. Pengenalan kepada soalan kita. pertama saja. Okey, baiklah. Okey, dalam kesibukan tugas, bagaimana Tuan Pengarah memastikan amalan-amalan Ramadan seperti tadarus Al-Quran, Qiyamulai dan amalan-amalan yang lain dapat dilaksanakan? Mungkin Tuan Pengarah ada sediakan jadual rahsia lah katakan kan? Jadual yang telah disusun dan untuk dikongsikan bersama pada para penonton. Terima kasih. Secara peribadi, saya bila bangun tidur ni saya dah susun jadual lah. Dalam kepala saya bangun tu sampai saya tidur balik, apa yang akan saya lakukan lah. Kalau waktu pagi biasanya saya akan bangun, kemudian solat subuh kan, berjemaah, saya kan mesti berjemaah. Okey, kemudian kalau saya hari itu hari bekerja, saya akan uruskan lah urusan kerja sehingga habis waktu kerja. Kemudian saya akan sambung dengan perkara yang telah saya rancang sehingga tidur semula lah. Dan saya akan pastikan saya akan melaksanakan segala apa yang dirancang lah. Itu yang pertama lah. Nanti kita mesti ada jadual kerja kita pada setiap hari lah. Dan dalam pengisian jadual ni kita mesti letakkan semua perkara tu yang kita rasa mesti dilakukan. Kalau kembali pada soalan tadi, sama ada kita mampu ataupun dapat mengimbangi perkara yang disunatkan atau digalakkan ketika Ramadan itu dalam tugas kita seharian. Perkara ini dapat kita lakukan jika kita masukkan dalam jadual kita tu sebagai perkara wajib atau mesti kita lakukan. Contoh kita baca Al-Quran. Dengan kemampuan kita ada, kesibukan, kita dah ada target lah. Contohnya, saya perlu habiskan satu juzuk. Jadi saya masukkan dalam jadual saya. Setiap kali waktu free, saya akan baca. Setakat mana yang mampu dan pastikan akhir nanti sebelum saya tidur, setakat mana yang tak habis tu saya kena habiskan juga.
Lepas tu baru saya tidur lah. Itu Hmm. baru kita berjaya. Dan kalau kita tidak berjaya, contoh perkara tadi tu, saya akan macam qada lah. Hari lain kita akan sambung. Jadi satu Tapi juzuk satu lebih. lagi kita tambahkan kerja tu supaya dapat dilaksanakan lah. Dan dalam kita meletakkan ini sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan seharian, kita dapat melaksanakan perkara tersebut lah. Macam juga lah kalau kita buat contoh kita membaca buku, sama tak? Ramai orang mengadu, tak ada masa untuk membaca buku. Sebenarnya kalau kita letakkan dalam jadual seharian kita sebagai perkara yang perlu lakukan, insya-Allah perkara itu boleh kita laksanakan. Itu yang pertama lah. Iaitu bagaimana kita memastikan ia diisi dalam jadual kita setiap hari. Yang kedua saya rasa perlu ditekankan juga iaitu ketelitian kita dalam melaksanakan tugas kita seharian. Para salaf dan para sahabat, para tabi'in letakkan 3 perkara dalam melaksanakan setiap tugas. Yang pertama dia panggil sebagai ikmal, iaitu menyempurnakan. Contoh tadi kita dah tetapkan kita perlu contoh kerja harian kita, tugas rasmi, kita perlu solat, laksanakan. Kita perlu baca Quran, laksanakan. Itu panggil ikmal, ada. Yang kedua panggil itmam. Itmam itu menyempurnakan kerja yang mesti dilengkapkan tadi tu. Contoh tadi tu mesti baca Quran, baca. Tetapi sempurna ataupun tidak. Okey. Kalau kita baca Quran nak habiskan satu juzuk tapi baca laju ke. Kan? Sebab nak kejar kat tu. Makna ikmal tu ada. Sempurnakan. Tapi tidak melengkapi kerja tu. Sebab ada kekurangan dalam melaksanakan. Jadi bila kita gabungkan, melengkapkan dan menyempurnakan kerja. Maka kerja tu baik. Dan yang ketiga dipanggil al-itqan. Iaitu ketelitian dalam kita menyusun dan melaksanakan semua perkara yang kita rancang. Jadi kalau kita gabungkan ni, pertama tadi ikmal menyempurnakan, ikman melengkapkan dan itqan teliti dalam melaksanakan setiap tugas kita, saya yakin setiap perkara yang kita rancang tadi dapat kita laksanakan, dalam masa yang sama kita dapat buat penilaian untuk memastikan setiap kerja yang kita lakukan tadi tu dapat dilaksanakan dengan cara yang terbaik lah. Saya yakin juga kalau pelajar-pelajar boleh mengamalkan 3 prinsip ni, kerja-kerja mereka juga akan menjadi lebih berkualiti lah. Saya rasa amat kagum dengan pengisian yang Tuan Pengarah lakukan. Daripada bangun tidur sehingga tidur balik malam tu. Okey. Boleh Tuan berikan nasihat pada siswa guru tentang cara untuk mengimbangi antara ibadah dan tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Mungkin Tuan Pengarah ada petua atau rahsia untuk meningkatkan kualiti diri dalam bulan Ramadan dan boleh dikongsikan kepada para pelajar. Terima kasih atas soalan tersebut. Baik, dalam kita melihat dalam menilai tanggungjawab kita seharian, sebenarnya dalam Islam segala yang kita laksanakan ini adalah ibadah. Ibadah. Artinya melaksanakan perintah Allah. Sama ada dalam bentuk amal ma'ruf atau nahi munkar, terkatakan sebagai amal soleh. Kerana tidak ada terkeluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perkara tersebut sesuai dengan perintah Allah, ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah ni bukan perlu niat kerana Allah semata-mata, tetapi perkara yang kita lakukan ni memang memenuhi tuntutan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam masa yang sama dapat mengimbangi antara tuntutan yang wajib dan tuntutan yang berbentuk fardu ain atau fardu kifayah atau tuntutan sebagai keperluan biasa pada kita. Dari situ kita kena ada satu kefahaman berkaitan dengan awaliyat, keutamaan kita dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi di sini kita kena lihat contoh bulan Ramadan. Puasa ni memang keutamaan tak boleh nak lari. Dan kita mesti berpuasa. Dari terbit fajar sehingga terbenam matahari. Itu confirm lah. Tapi dalam masa yang sama kita ada tanggungjawab. Bekerja contohnya. Saya sebagai pentadbir di sini, syarah sebagai pensyarah dan pelajar sebagai pensyarah. Sebagai pelajar. Maknanya setiap orang mesti melaksanakan tanggungjawab. Dalam masa yang sama mereka puasa. Tapi bagaimana dalam keadaan berpuasa itu tanggungjawab tadi dapat juga dilaksanakan sebaik mungkin. Ini memerlukan kita membuat penilaian
Artinya di sana ada perkara-perkara yang tidak perlu atau yang perlu dikurangkan yang boleh mengganggu atau menghalang kesempurnaan dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Yang pertama tadi puasa, yang kedua tanggungjawab hakiki kita. Sama ada sebagai pengarah ke pensyarah ataupun sebagai pelajar. Di sini kita kena mengurangkan. Artinya kita perlu ada satu kemampuan untuk menilai mana yang utama kita lakukan, mana perkara yang perlu kita tangguhkan pada waktu-waktu yang lain lah. Macam saya lah. Selalu saya kena sukan petang-petang. Nanti disebabkan kesibukan puasa satu hal. Yang kedua urusan pentadbiran. Perkara tersebut saya kena kurangkan. Tangguhkan. Nanti lepas puasa kita sambung balik. Patutlah tak nampak lah sekarang. Nampak sebab malam saya nak tugas lagi. Betul. Di masjid untuk bersama-sama pelajar. Perkara itu yang kita perlu lihatlah dalam memastikan kesinambungan di antara kedua-dua perkara tersebut lah. Dan dalam masa yang sama juga, sekali lagi diingatkan tadi, kalau para salaf ni dia menekankan 3 prinsip tadi, begitu juga. Apabila kita bekerja ni, kita kena fokus kepada kerja yang kita lakukan lah. Memang kita berpuasa, sudah pasti ada halangan. Tapi kita lihat macam mana, berapa pemain bola sepak ni. Kan, kita lihat di Liga Inggeris tu, di EPL tu. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tetapi performance. Keadaan mereka bermain tu macam tak puasa. Tapi puasa. Ini yang kena fokus. Fokus, sekalipun kita dalam keadaan berpuasa, tapi kita fokus dalam melaksanakan satu kerja tu, fokus itu sebenarnya telah memberi kita satu suntikan. Yang mampu memberi tenaga tambahan apabila kita melakukan sesuatu kerja. Sebab itu dalam berpuasa ni, kita tekankan niat tu. Niat tu artinya kita dah fokus dah. Kita akan berpuasa. Sebab itu kita lihat orang kalau tak berniat, dia tak fokus, dia tak boleh nak puasa. Pukul 9 dah lapar dah. Pukul 10 nak tumbang lah. Tapi bila berpuasa, kenapa dia boleh tahan? Sebab dia telah fokus pada pemikiran dia. Jadi di sini, yang saya tekankan adalah bagaimana kita fokus pada setiap kerja. Puasa tadi kita fokus puasa. Kalau kerja hakiki kita fokus pada kerja hakiki kita. InsyaAllah gabungan itu dapat memberi satu tambahan. Tenaga tambahan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas yang perlu kita laksanakan. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih Tuan Pengarah atas pengkongsian yang diberikan. Kita beralih ke bahagian kedua, peranan guru dalam membentuk generasi madani. Bagaimana Tuan Pengarah melihat peranan guru dalam membentuk generasi madani yang menghayati nilai-nilai Ramadan seperti kesabaran, empati dan keikhlasan? Silakan. Dalam Islam satu perkara yang paling utama iaitu terlihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Rasul. Rasul untuk memberi atau menyampaikan dalam masa yang sama menerangkan, membimbing masyarakat kepada kebaikan. Yang bermula dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian melakukan pelbagai perkara yang lain. Di sini saya nak tekankan perlunya bimbingan daripada seseorang kepada seorang lain, sama ada dalam bentuk penerangan maupun tunjuk ajar atau contoh untuk membawa seseorang itu kepada sesuatu yang lain ataupun nilai-nilai murni dalam kehidupan. Ini juga menunjukkan bahawa kita sebagai seorang pensyarah maupun bakal guru mempunyai satu peranan yang besar. Bagaimana nilai yang ada pada diri kita yang dibentuk melalui puasa ni. Nilai apa? Dikatakan nilai sabar, nilai keikhlasan, nilai ihsan, nilai mengutamakan orang lain ni kita dapat tingkatkan dalam diri kita dan kita tunjukkan kepada orang lain, dan melalui contoh ini ia akan mempengaruhi orang lain supaya menerima perkara tersebut dan mengamalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kita lihat di luar sana banyak perkara yang berlaku ni, kita lihat isunya kadang remeh je. Kecil je. Contoh kita lihat berapa ramai atau berapa kes yang berlaku mengamuk kerana apa? Kerana bunyi horn kereta lah. Potong lah, tak beri signal lah. Nak balik kerja Nak balik kerja, kecoh kan. Sampai ada yang didakwa akhirnya. Dan ada juga yang dikenakan hukuman. Jadi kalau kita lihat ada unsur-unsur ni yang kita dapat terapkan dalam diri seperti apa?
sabar, mengutamakan orang lain. Saya rasa perkara-perkara kecil ni kita boleh atasi dengan cukup mudahlah. Artinya bagaimana setiap dalam kalangan kita sentiasa menginsafi nilai yang ditekankan dalam bulan Ramadan ini dapat kita bawa dalam diri kita dan akhirnya kita bawa dalam masyarakat kita. Dan masyarakat sebenarnya memang memerlukan contoh-contoh terutamanya oleh para guru lah. Ya. Dalam amalan mereka seharian, dan ini sebenarnya memberi kesan yang cukup besar dalam diri mereka. Dan biasanya pula kita lihat jika ada salah laku atau sikap yang tak baik yang ditunjukkan oleh para guru ni, dia akan memberi kesan juga kepada murid dan juga kata ibu bapa atau penjaga murid. Okey, terima kasih Tuan Pengarah. Okey, jadi seterusnya, apakah nasihat Tuan Pengarah pada siswa guru tentang cara menerapkan nilai-nilai Ramadan dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam membina hubungan yang positif dengan murid khususnya kepada siswa guru yang sedang menjalani praktikum? Adakah Tuan Pengarah ada teknik istimewa untuk menjadikan kelas lebih bermakna di bulan Ramadan? Terima kasih soalan tersebut. Khususnya bagi pelajar-pelajar kita yang sedang dan akan berpraktikum. Ya, betul Pak. So pasti perkara yang paling utama yang tekan ialah perancangan. Menyediakan perancangan mengajar tu. Khususnya untuk harian. Dan dalam perancangan tersebut sudah pastilah akan bermula dengan redaksi sehinggalah kepada pentafsiran ataupun rumusan. Itu dah terketas. Tapi bila kita masuk dalam kelas, bertemu dengan murid-murid yang sebenar, sudah pasti di sana pelbagai kerenah yang akan dihadapi dan sudah pasti apa yang dirancang sikit sebanyak terganggu atau perlu kepada perubahan. Di sini sebenarnya apa yang perlu kita terapkan nilai kecaknaan. Kecaknaan kita kepada murid. Sama cakna tadi sebelum kita menyediakan rancangan harian tu, mengajar harian, kita telah menyediakan satu sesuai dengan murid. Tapi bila kita berada pula dalam kelas, sudah pasti guru tadi mampu membuat perubahan supaya kecaknaan itu memenuhi keperluan murid pada satu-satu pengajaran yang akan dilaksanakan ataupun yang dirancang oleh guru lah. Baik. Di sini kalau kita melihat tadi saya tekankan tadi nilai utama dalam puasa ni, di mana puasa itu sendiri ialah as-siyamu adalah as-sabr. Puasa itu adalah sabar. Jadi dalam menghadapi suasana yang sebenar dalam kelas, ini perlu tekan oleh guru, iaitu sabar. Sabar. Sabar ni membawa kepada ketenangan. Tenang. Jadi macam mana pun murid kita, itu perkara yang terpaksa kita terima. Kita tak boleh memilih nak murid yang baik saja atau murid yang tak baiknya atau ikut selera, tak ada. Ini manusia. Maka kita kena menerima dan kesabaran kita itu akan bawa kepada ketenangan kepada kita. Dalam menilai ataupun berinteraksi dengan berbagai kerenah murid kita. Kalau kita boleh bersabar dalam puasa ni, tak boleh makan tak minum, sedangkan itu adalah perkara mesti ada. Mesti kita nak juga makan dan minum ni. Kita boleh sabar, betul. Jadi begitu kan murid kita. Dengan pelbagai kerenah tadi, kita rancang lain, murid lain. Jadi bila ada kesabaran, kita boleh menghadapi suasana tadi. Yang kedua yang tekankan dalam puasa tadi ialah kerjasama. Kerjasama. Iaitu bila kita berpuasa, kita akan merasai orang lain pun dalam keadaan yang demikian. So pasti kita akan sentiasa inilah kerjasama. Contoh satu benda yang kita kena buat. Kita rasa tak nak buat sebab kita puasa. Tapi bila kita mikir, sahabat kita pun berpuasa, maka kita kena lakukan. Ini yang kita nak tekankan. Kerjasama dalam melakukan perkara tersebut. Artinya bila kita berada dalam kelas, kita kena tanamkan dalam diri murid-murid kita supaya sentiasa bekerjasama. Guru mengajar, murid belajar. Dia konsep dia gitu. Guru membimbing, murid bimbing. Jadi apabila ada kedua-dua unsur ni, yang dikatakan kerjasama ni, maka proses itu akan berjalan dengan baik. Jadi bagaimana bakal guru atau pelajar kita dapat menanam konsep ni? Ia memerlukan kepada kemahiran komunikasi. Antara bagaimana kita boleh mengarahkan murid kita atau meminta murid kita untuk bekerjasama atau melaksanakan satu-satu tugas yang kita
rancangkan tadi. Kadang-kadang perancangan baik, tetapi cara cikgu tu, Cara penyampaian. penyampaian tu, Ya. berkomunikasi dengan murid tu, dia tidak berjaya menarik murid untuk memberi kerjasama. Contoh waktu apa? Selepas rehat. Macam mana kita nak memastikan murid boleh belajar, guru boleh mengajar. Ini kemahiran guru pada waktu tersebut. Begitu juga pada waktu-waktu yang lain. Getih lah. Petang semuanya. Petang dan sebagainya. Jadi cikgu kena apa? Ada kemahiran komunikasi. Supaya boleh mewujudkan kerjasama yang erat dengan murid-muridnya. Ini memerlukan pada katakan skill tu. Latihan. Berkomunikasi dengan pelbagai murid tadi. Murid yang kita katakan yang pencapaiannya tinggi, lain cara komunikasi. Murid sederhana lain. Murid yang lemah, lain. Ya. Dan satu lagi, bagaimana kita nak mewujudkan kita katakan kecanan kita kepada murid tadi yang melahirkan kita selalu sebut suara murid. Suara murid. Suara murid ni merujuk kepada apa yang sebenarnya murid ni nak. Di sini guru kena memberi ruang kepada murid untuk menyampaikan hasrat mereka. Contoh di segi perancangan atau aktiviti yang kita nak laksanakan. Kita kena beri peluang kepada murid supaya mereka dapat meluahkan apa yang mereka nak. Apa yang mereka suka. Apa yang boleh mempengaruhi mereka untuk belajar. Jadi suara murid ini sebenarnya sangat penting untuk membantu kita sebagai seorang guru lebih mudah untuk mengajar. Sebab kita akan menyediakan satu aktiviti atau ruang belajar yang memang disukai oleh murid. Tapi kalau kita hanya ikut cakap guru, pulang pada saya lah, saya guru. Saya mengajar. Awak belajar, kena ikut je lah. Maka kita akan dapat lihat penolakan tadi tu. Yang mengurangkan kerjasama murid terhadap apa yang disediakan oleh guru. Jadi kita kena sentiasa bersedia menerima pandangan murid dan kita bersedia mengubah pengajaran kita sesuai dengan keperluan murid ataupun kehendak murid-murid kita. Ini juga dapat dilihat dalam kita berpuasa. Di mana kita juga melihat keperluan rakan-rakan kita, keperluan anak murid kita dalam melaksanakan pelbagai tugas yang diamanahkan kepada mereka lah. Jadi kalau kita dapat wujudkan 3 yang saya sebut tadi, iaitu guru yang sentiasa sabar, guru yang menekankan kerjasama di antara mereka dan juga murid. Dan ketiga tadi, kecanaan mereka terhadap student voice. Suara murid tadi. Voice out. Untuk membantu mereka melaksanakan tugas ataupun pengajaran. InsyaAllah saya yakin pengajaran kita lebih baik dan murid lebih minat untuk belajar. Walaupun belum puasa. Tak ada murid yang tidur. Sebab tunggu-tunggu cikgu mengajar dan dia berminat dengan aktiviti yang guru sediakan dan guru pun menyediakan aktiviti yang sesuai dengan kehendak murid mereka lah. Okey, sungguh inspiratif Tuan Pengarah. Seterusnya kita sampai ke bahagian terakhir iaitu pesanan dan motivasi untuk bakal guru. Beberapa hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ramadan yang mulia akan meninggalkan kita. Walaupun kita gembira menyambut hari kemenangan, namun pasti rasa sedih meninggalkan Ramadan akan dirasai. Apakah perkara yang Tuan Pengarah ingin atau harapkan semua orang kata bawa balik dari bulan yang mulia ini? Terima kasih. Hari ini dah 24 Ramadan. 26. 26 dah. Mana penghujung dah ni. Baiklah, kita sebenarnya Ramadan ni adalah satu ibadah yang tersendiri. Ramadan. Kemudian Raya Aidilfitri satu ibadah yang tersendiri lagi. Walaupun dia berkaitan. Dan nanti kata yang nak saya sebutkan ialah kita mesti perform puasa ni semaksimum mungkin. Bukannya peringkat awal kita laju, semangat, tengah kurang, ujung makin kurang. Asal puasa je. Asal puasa. Tidak. Dia mesti sama je. Bahkan di ujung tu sepatutnya lebih semangat untuk kita melakukan kerana pelbagai istimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dalam melaksanakan puasa ni semangat dalam melaksanakan, fokus dalam melaksanakan mesti berterusan sehingga ke akhirnya. Kemudian bila Aidilfitri kita menyambut kejayaan kita puasa tadi tu dengan ibadah yang dikhususkan pada Aidilfitri tadi. Contohnya
kewajipan membayar zakat, fitrah. Fitrah. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah takbir. Dan seterusnya pada pagi raya tu kita solat Sunat sunat Aidilfitri. Aidilfitri. Itu kita lakukan juga. Okey. Satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, ya, iaitu semangat yang ditunjukkan oleh para salafus soleh juga. Itu para sahabat sendiri. Di mana mereka sangat menekankan penerimaan ibadah Hmm. di dalam bulan puasa. Bulan. Artinya, bukan sekadar melaksanakan perkara tersebut menjadi keutamaan mereka, tetapi nak pastikan kualiti puasa yang dilakukan dan lain-lain, qiyamul lail ke, qiraatul Quran tu, mencapai kualiti yang ditetapkan oleh Allah SWT agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan bahawa para salafus soleh ni ada yang sampai 6 bulan berdoa selepas Ramadan ni supaya diterima ibadah bulan Ramadan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya nak rumuskan di sini ialah ini yang sepatutnya kita fokus, iaitu kualiti yang kita laksanakan. Artinya apabila kita menjadi seorang guru ni, kita kena buat refleksi. Apakah kualiti yang kita telah capai dalam pelaksanaan kerja kita. Contoh kita mengajar. Kira 1 jam untuk pelajar tahun 2 contohnya. Jadi ada tak perasaan? Iaitu kita mengutamakan kualiti ketika kita melaksanakan tadi betul-betul mencapai tahap yang sebenarnya sebagai seorang guru tu. Objektifnya tercapai, pembelajaran menyeronokkan dan kita dapat menerap nilai-nilai yang sepatutnya ada pada pelajar ni. Dan kalau para salah tadi berdoa pada Allah supaya terima. Mana kita juga perlu berdoa pada Allah SWT supaya kualiti kita dalam melaksanakan kerja tadi mengajar tadi tu juga mencapai standard agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kerja buat kita seharian tadi tu sebagai seorang guru tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah menyebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya diterima oleh Allah SWT dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kita rujuk dalam puasa tadi tu, mana orang betul-betul melakukan sebagaimana yang ditetapkan, barulah diterima oleh Allah SWT. Jadi, bawa pada kerja kita seharian, tentu sebagai guru tadi, begitu keadaannya, kualiti kita kerja itu mencapai tahap sebagaimana yang dikehendaki, ditetapkan oleh majikan kita, Kementerian Pendidikan. Barulah hal tersebut kita kira sebagai diterima dari segi kualitinya dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi ini memerlukan satu kesedaran dan juga tanggungjawab untuk kita menilai sendiri kerja-kerja yang kita lakukan. Kita bukan dinilai oleh ketua kita semata-mata, tapi yang sebenarnya kita sepatutnya menilai diri kita sendiri dan kita meletakkan di mana salah kita. Terbaik, baik, sederhana, kita kurang. Dan menjadi tanggungjawab kita untuk memperbaiki. Supaya kualiti tadi sampai ke tahap terbaik dan diterima oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Jadi kalau ada nilai ni, saya yakin seorang akan sentiasa menekankan konsep kehebatan atau terbaik dalam melaksanakan tugas dan insya-Allah setiap tugas yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Okey, baiklah. Apakah harapan Tuan Pengarah kepada siswa guru keluaran IPG Kampus Pendidikan Islam, khususnya dalam konteks pembentukan generasi yang berilmu, beriman dan beramal dan berbakti selari dengan cogan kata IPG KPI? Baiklah, pesan saya kepada semua, anda semua adalah orang yang terbaik dengan berada di kampus yang mempunyai bi'ah solehah, iaitu persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik ini adalah salah satu perkara yang sangat penting untuk membantu mewujudkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Jadi kalau kita berada di sini, sudah berada dalam bi'ah solehah, kemudian kita terapkan dalam diri kita, diharapkan perkara ini menjadi suatu yang mempengaruhi diri kita. Di mana saja kita berada. Sama ada kita balik ke kampung ke nanti, atau di mana saja kita menekankan perkara yang saya lakukan adalah perkara yang baik saja. Perkara yang tak baik, kita tinggal. Jadi dengan semangat ini, saya yakin. Ditambah lagi dengan semangat bulan Ramadan tadi tu, kita membawa satu kepribadian yang murni,
dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Bersama keluarga kita, ketika kita beribadah, ketika kita menyambut hari raya dan lain-lain kerja yang kita lakukan. Artinya nilai bi'ah solehah itu ada dalam diri kita di mana saja kita berada. Okey, insya-Allah. Okey, sebelum kita tamatkan Sembang Inspo, Ya. pastinya ada ucapan dan pesanan daripada Tuan Pengarah kepada seluruh warga IPG Ya. Kampus Pendidikan Islam sempena cuti Hari Raya Aidilfitri beberapa hari lagi. Silakan Tuan. Ya, kepada semua Malam Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam, kepada semua ketua jabatan, ketua unit, pensyarah cemerlang, para pensyarah, yang ketua, jawatankuasa, program pelajar, semua exco dan semua pelajar serta kaki tangan di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam. Saya mengucapkan selamat meneruskan ibadah di penghujung Ramadan dan seterusnya nanti selamat menyambut Aidilfitri dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita semua dan diberi ganjaran yang sewajarnya. Terima kasih. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak Tuan Pengarah atas perkongsian yang sangat bernilai. Semoga segala nasihat dan pesanan Tuan Pengarah dapat menjadi panduan kepada siswa guru IPG Kampus Pendidikan Islam dan terus menerajui IPG KPI dengan cemerlang. Para penonton yang dihormati sekalian, demikianlah berakhirnya Sembang Inspo bersama Yang Berusaha Dr. Khairuddin bin Said, Pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam bagi siri pertama ini. Nantikan perkongsian inspirasi dan pedoman daripada tokoh-tokoh seterusnya. Terima kasih sekali lagi Tuan Pengarah. Okay. Para penonton sekalian, seperti mana yang dijanjikan pada awal Sembang Inspo tadi, kami ada menjanjikan soalan kuis pada penghujung bual bicara kita dan anda boleh menjawab soalan pada ruangan komen. Jawapan yang terpantas dan yang paling tepat akan menerima hadiah misteri daripada sidang redaksi. Bagi pihak sidang redaksi An-Nur IPG KPI, saya memohon maaf atas keterlanjuran kata sekiranya ada sepanjang Sembang Inspo berlangsung. Akhir kata, Sembang Inspo menelusuri hikmah, meraih inspirasi, mengukuh pedoman. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.